Assalamualaikum dan selamat petang. Kita jumpa lagi. Hari ini kita berada di Kampung Enggo, Kuala Kangsar. Kita datang tu tengok jambatan Victoria Bridge, jambatan tinggalan penjajah British kat negeri Perak lah. Jambatan ni ada jambatan dia jambatan kereta api jambatan kereta api yang dibina lebih 100 tahun lebih lah, kalau tak silap ni. Okey, kita tengok situ suasana kat atas jambatan ni. Inilah jambatan ni. Dia punya panggil plak ke apa. Kat dinding ni dia ada tulisan sikit cerita Victoria Bridge ni apa, dirasmikan oleh siapa, Sultan Idris siapa tu, oleh Sultan Raja Perak dululah kat atas ni. Tapi jambatan ni dah tak digunakan dia dah mati kat depan tu. So jambatan ni hanya digunakan untuk orang kampung saja di tepi. Dan dasar ni ada satu lagi jalan motor yang boleh lalu lalang dari kampung seberang sungai sana ke seberang sini. So pengunjung boleh masuk ke trek ni, tapi berhati-hatilah. Ini binaan dia ni. Ini trek pengunjung boleh masuk, boleh berjalan tepi-tepi lah, jangan berjalan ke atas landasan ni, sebab memang bahaya memang nampak sungai kat bawah tu. Memang tinggi jambatan ni. So pengunjung boleh lalu kat sini lah, jalan kat sini je. Memang ada buat untuk walkway lah kat sini. Jadi inilah Victoria Bridge yang ada dekat Kampung Enggo, Kuala Kangsar. Okey, kita jumpa lagi. Okay, bye.